Kuat Kak, kuat. Alhamdulillah. Sejuk lah bila nak mandi. Oh ya, jadi banyak dugaan ujian. Memang masa tu, masa teruk dulu kan, masa mula memang tak boleh nak bangkit mandi kan. Ya Allah. Tapi lepas-lepas minum mandi Ustaz, rasa boleh bangkit. Alhamdulillah, syukur. Walaupun orang kata sakit juga Sakit, kan, tak tapi sihat. dia lawan Tak sihat macam orang. betul. Tapi boleh lawan. Dan boleh baca Quran, boleh semayang tahajud, boleh. Baca Quran ni mula-mula tu memang Ustaz, sagi dia lenguh, dia kebas. Ya Allah, ya Allah. Dia buat ketat dada, sagi dia macam Tu dia. Jahatnya kau buat jenis setan ni. Memang kadang rasa macam nak mengaji tu. Jadi macam tak ada sopan pada ada. Bila ni banyak kacau semayang. Betul. Dia kacau semayang. Bila semayang dia kocok lah bawah ni. Ya Allah. Tapi saya kuat juga. Saya Kuat. Lawan. Lawan. Kita makan madu untuk taat Allah. Kita makan madu untuk taat Nabi. Kita makan apa ni, amal sunnah ni untuk cari redha Allah. Kan? Jangan kalah, jangan lemah sampai mati. Kan? Tapi macam madu kena direct terus ya Ustaz. Tak boleh putus ya? Boleh. Kalau Kak rasa sihat dah. Gitu lah. Tapi saya tak tinggal. Pasal saya ubat lain, saya tak makan. Sebab saya beli nak tambah. Saya tak tinggal beli tambah madu dengan soda. Macam saya tak tinggal sebab saya tak ada benda lain saya makan. Dan kebetulan dia tu sunnah. Bila sunnah ni saya makan lagi lah. Sebenarnya tak paksa pun. Siapa nak beli, beli dah. Tak beli tak apa. Ada orang dia mai, dia selesai masalah. Lepas saya tak makan lah. Duduk setahun, 2 tahun, mai pula dah. Kena sebi balik Ustaz. Dia ketat balik dah. Dia goncang habis dah Ustaz. Kena sebi balik. Sebi balik 2-3 bulan. Lepas tu cuti pula. Tak makan pula. Macam tu. Asal sihat. Tapi kalau main orang hantar ni Kak, memang nak kena jaga selalu lah. Dia tengok kita sihat, dia tengok kita senyum-senyum sikit. Dia nampak saya sihat, dia tanam pokok bunga apa semua. Ya Allah. Dia tak perhati. Kau orang lain pun Ustaz. Yalah. Faham dah. Orang tak apa juga lah. Tak apa Kak redha je lah. Mengadu lah dengan Allah. Mengadu lagi. Kadang-kadang ketat dada ni. Ya Allah. Ketat ni. Lemah yang sakit. Tak pergi mana dia sakit kepala ni. Tu. Tak apa. Dekat besok bila minum kan dia sakit dekat ni. Anakan pun dia kecil. Panakkan pun sama kot lah. Sebab saya main kotak juga kan. Yalah. Tak ada.